Minyak gearbox ke, minyak enjin ke, dua-dua sama je. Dua-dua penting dan kena servis juga. Hari ni ada sebiji kereta MERS masuk di kereta kita orang. So, owner kereta ni minta kita orang servis minyak enjin dia lah. Bagus sebenarnya owner kereta ni kalau korang nak tahu. Sebab dia sentiasa hantar kereta dia on time servis. Jarang nak jumpa owner-owner kereta macam ni. Sebenarnya untuk pengetahuan korang, penting tau penjagaan servis minyak enjin ni. Kenapa kita perlu servis minyak enjin? Sebab pertama, kalau minyak enjin tak ditukar, dia akan jadi pekat, kotor dan kurang berkesan. Sampailah menyebabkan geseran dan kehausan pada komponen berhampiran dengan enjin tu. Sebab kedua pula, minyak enjin yang bersih boleh bantu enjin beroperasi dengan lancar dan cekap serta tidak bagi kesan kepada komponen lain yang ada berdekatan dengan enjin tersebut. Sebab ketiga pula, minyak enjin kalau tak diservis boleh menyebabkan kegagalan sistem enjin tau. Ni agak bahaya dan risiko lah. Kalau tak nak terjadi isu kegagalan enjin ni, pastikan bagi servis minyak enjin tu pada masa yang betul dan tepat. So pengguna kereta semua yang kat luar sana tu, ada ke bagi servis minyak enjin korang? Cuba korang tengok ataupun tanya khabar enjin kereta korang tu. Kalau korang ada masalah pada kereta korang, nak buat checking, servis, inspection, boleh rujuk kita orang kat Transmetik Automotive Section 15 Shah Alam.